So selalunya you all tengok lift dah cantik, tapi ni adalah dia punya structure dia. Ni saya berada dekat mana ni? Dekat lift. Selalu ni pintu lift lah kan. Kita akan nampak bentuk macam ni, ada shape kat sini, ada angle sikit lah. So nanti dia akan tampal. Now saya nak share dengan you all, dalam lift tu ada apa sebelum benda tu siap. Yang pertama sekali tengok kat bawah ni. Okay, saya pijak ni adalah tempat dia pengendil pit ni. Dia punya shaft ni mesti akan ada bawah. Bawah ni untuk suspension. Bila ada lift car ni, contoh for example, ni ada tempat yang kita duduk lift car nanti. Bila dia duduk kat sini, this is the last position yang akan ada because this is the ground floor. So bawah ni dia akan ada dia punya suspension lah. Dia ada spring untuk elakkan daripada jikalau benda ni jatuh, dia akan terus jadikan damage pada orang yang duduk dekat dalam ni. So inilah kedudukan dia lah. Dan benda ni adalah watertight ni. Dia tak boleh ada air masuk. Dekat sini, ni dia gunakan formwork. Ada formwork ni tak berapa lawa sangat lah. Tapi dia gunakan reusable formwork. Inilah cara-cara dia nak buat. Nanti akan datang, nanti dia akan ada letak besi untuk nak balancekan kedudukan lift car. Lift car tu tempat yang kita duduk tu panggil lift car lah. Ni dipanggil lift shaft. Okay, belajar sesuatu?